Akak. Tadi kan ada seorang ni, dia sebiji macam akak, sunburn, kulit gelap pula tu. Dah setahun tau dia sunburn. Tapi sekarang kulit dia dah cerah. Serius. Susah nak sunburn tu. Apa dia? Susah nak sunburn tu. Kan. So macam ni nak tengok. Okay guys, ini adik Atika kita. Dia dah setahun lebih tau sunburn. Serius. Setahun lebih. No. Dia dah setahun sunburn. Dia dah cuba macam-macam tapi tak ada perubahan. Belum rezeki dia lagi lah. Kebetulan dia jumpa lah Kak Lin. Dia tahu tentang krim putih kita kan. So dia try. So apa jadi dekat adik ni? Okay. Yang ni kaki dia sebelum. Okay, korang tengok lah. Ada sunburn. Korang pun nampak kan ada garisan-garisan kulit tidak sekata dekat situ. Ini sebelum dia pakai. Ini sekarang korang. Daripada sunburn gelap macam tu, dapat cerahkan kulit, dapat kategori kulit kuning langsat orang kata. Okey lah tu. Kakak, ada lagi satu tau. Adik ni dia kulit dia melecur tau. Kena minyak panas dia cakap. Ya? Tapi ibu tak sangka lah. Ibu tak sangka rupanya even kena minyak panas pun dia parut dia tu. Biasa kena kalau minyak panas parut hitam kan. Parut hitam tu dah nak start hilang dia cakap. Ya? Serius babe. Okay guys, ini yang sebelum. Dia tunjuk tangan dia. Okay, korang boleh nampak lah ketara dah parut dia tu. Okay, yang ini sekarang. Dia punya parut tu semakin hilang. Gitu. Best gila. Wih, kulit masih cerah. Kita lagi berapa bulan lagi nak puasa. Kita lagi berapa bulan lagi nak raya. Bestnya. Wih, congrats sayang. Itulah Kak cakap, yang penting konsisten. Kalau ada yang tanya, alah orang leceh lah nak sapu hari-hari pula. Macam mana? It is pain.